dia. Inilah baju tradisional yang dikenali sebagai lehenga. Lehenga ialah busana tradisional yang amat popular dalam kalangan wanita India, terutamanya ketika majlis perkahwinan atau perayaan seperti Deepavali. Lehenga terbagi dalam 3 bahagian utama, iaitu skirt panjang yang dikenali sebagai lehenga, blouse pendek yang dikenali sebagai choli dan selendang panjang yang dikenali sebagai dupatta. Lehenga bukan sekadar busana tradisional tetapi melambangkan keindahan seni, kelembutan dan keanggunan seseorang wanita India. Hari ini saya akan memperkenalkan pakaian tradisional masyarakat Cina yang dikenali sebagai sangfu. Sangfu ialah pakaian tradisional yang terdiri daripada 2 bahagian utama, iaitu baju longgar berkolar tinggi dan seluar panjang. Dahulu, sangfu sering dipakai oleh kaum lelaki sebagai pakaian harian dan pakaian rasmi. Kini, ia menjadi simbol keindahan dan kebanggaan warisan budaya Cina, terutamanya ketika sambutan Tahun Baru Cina dan majlis kebudayaan. Pakaian ini bukan sekadar busana, tetapi lambang kesopanan, keanggunan dan kehormatan diri seorang lelaki Cina. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan, cuba lihat pakaian yang saya sedang pakai sekarang. Cantik tak? Ini adalah pakaian tradisional bagi kaum Cina yang dipanggil sebagai cheongsam. Kebiasaannya, cheongsam dipakai semasa Tahun Baru Cina, majlis perkahwinan dan acara rasmi. Cheongsam menjadi lambang kelembutan, keanggunan dan identiti wanita Cina. Seterusnya, ini adalah kipas tradisional bagi kaum Cina yang dipanggil sebagai shengshan, yang penuh dengan corak dan seni yang indah. Secara tradisional, hangfu terdiri daripada jubah pafu atau jaket ru di bahagian atas dengan kain kun di bahagian bawah. Selain pakaian, hangfu juga mempunyai pelbagai aksesoris seperti penutup kepala, kasut, tali pinggang, perhiasan, yupai dan kipas tangan. Tema Hari Kanak-Kanak iaitu silam budaya membuatkan saya lebih mengetahui tentang pakaian kaum lain, terutamanya pakaian kaum wanita Cina. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan memperkenalkan pakaian tradisional kaum Bidayuh dari negeri Sarawak. Ini perhiasan kepala yang dipanggil sipia. Baju ini dipanggil jipo. Skirt ini pula dipanggil sarung. Pakaian ini melambangkan keindahan budaya dan kehidupan masyarakat kaum Bidayuh. Hari ini saya ingin memperkenalkan busana kaum Kadazan dusun iaitu sinuangga. Sinuangga ialah blouse dan tapi skirt yang dipakai dengan pelbagai aksesoris seperti tangkuk, himpigok dan simbong. Pakaian ini sering dipakai pada pesta menuai dan keamatan. Kini pakaian ini juga diadaptasi ke dalam rekaan moden untuk majlis khas seperti perkahwinan. Baju sinuangga bukan sekadar pakaian tetapi simbol warisan budaya dan jati diri masyarakat Kadazan dusun. Sekian, terima kasih.